Keputusan Mahkamah Syariah tidak boleh dibicarakan semula atau dicabar di Mahkamah Sivil kerana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa tersendiri yang diperuntukkan secara sah. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar, rakyat perlu menghormati keputusan kedua-dua mahkamah itu kerana perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan secara tegas memperuntukkan pengasingan bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Beliau mengambil maklum keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonan Maria Chin Abdullah untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang mengeluarkan notis tunjuk sebab dan memberi kebenaran untuk memulakan prosiding komite terhadap beliau atas tuduhan menghina mahkamah. Katanya keputusan ini menunjukkan dengan jelas bahawa Mahkamah Tinggi Syariah bertindak dalam bidang kuasanya yang sah sebagaimana diperuntukkan oleh undang-undang. Tambahnya, tindakan memfailkan semakan kehakiman terhadap prosiding Mahkamah Syariah adalah satu percubaan untuk menghalang Mahkamah Tinggi Syariah daripada melaksanakan kewajipan kehakimannya dan ini ditolak secara tuntas oleh Mahkamah Persekutuan. Tegasnya lagi, percubaan untuk membuka ruang kepada campur tangan Mahkamah Sivil dalam keputusan Mahkamah Syariah bukan sahaja bercanggah dengan semangat perlembagaan, malah boleh menjejaskan kestabilan sistem kehakiman dualisme yang menjadi ciri unik sistem perundangan Malaysia. Datuk Dr. Mohammad Naim berkata, kedua-dua Mahkamah Sivil dan Syariah hendaklah dilihat berperanan saling melengkapi dan bukan bersaing dengan satu matlamat yang sama, iaitu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kerangka perundangan negara. Terdahulu, prosiding terhadap Maria Chin Abdullah bermula susulan kenyataannya yang mengkritik keputusan Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan penahanan bekas isteri seorang ahli perniagaan dalam kes hak penjagaan anak. Kenyataan itu didakwa menghina mahkamah sekaligus mendorong Mahkamah Syariah mengeluarkan notis tunjuk sebab dan memberi kebenaran untuk memulakan prosiding komite terhadap beliau. Maria kemudiannya mencabar tindakan itu di Mahkamah Sivil, namun permohonannya ditolak.